Alright guys, seperti mana anda tahu satu dunia dikejutkan dengan ada satu identity ni. Dia buat short besar guys. Dia main Bitcoin dalam main futures kan. Buka short $200 juta guys. Buka short. Dan orang cuba check siapa dia ni. Kalau kau nak tahu siapa dia, dengar video ni sampai habis guys. Alright, tapi sebelum tu guys, dalam crypto guys, market memang volatile guys. Dan lebih-lebih lagi pada masa sekarang lah, dengan sentimen dia, dengan ada orang fear, ada orang yang optimistik kan, dan macam-macam lagi guys. Apatah lagi, a lot of things happen kan, dengan kita pun dah masuk 10 malam terakhir, dan Palestin pun dah kena attack semua dan sebagainya guys. So guys, kita masuk semula tentang kisah tadi guys, tentang ada satu identity ni, dia buat short dan dia juga buat long, dan dia untung banyak gila main futures guys. Siapakah gerangan dia guys? Okay, sebelum cikgu share guys, cikgu nak anda tahu kalau anda lihat dia punya profile, dia buat untung guys. Walaupun satu dunia cuba liquidatedkan dia, dia still untung. Alright, dan cikgu cuba reflect balik sejarah identity Mamat ni. Alright, identity Mamat ni. Mula-mula ingat dia related dengan Trump, ingat dia Baron, tapi bukan guys. Rupa-rupanya guys, dia ni memang pandai guys. Dia memang pandai guys. Sebab pada tahun 2010 dia pernah ambil duit kasino 1 juta. 1 juta dolar. Dan ni dah banyak kali lah dalam kripto dia buat duit macam ni. Cuma dia agak senyap kebarangan, tiba-tiba dia start action balik. Dan siapakah gerangan dia? Jom. Sebelum tu guys, market tengah diskaun guys. Siapa-siapa yang nak belajar kripto guys, Crypto Starter guys, korang boleh daftar kat link kat bio guys. Alright, RM50 je guys. Yang ni untuk pemula lah, siapa-siapa yang baru mula nak main dekat Luno, Hatta, Tokenize, dan macam mana technical analysis yang korang kena perlukan, dan bagaimana fundamental yang korang perlukan. Alright, ini untuk Crypto Starter sahaja. Okay, untuk kripto lain yang advice yang lain kau boleh lihat dekat klik link kat bio. Okay, sambung balik guys. So dia ni adalah orang UK guys. Alright, dia adalah orang UK. Dia adalah 5 tiers hackers. Dia memang seorang hackers, memang hackers yang tiers tinggi lah, orang UK. Dan dia ni memang kata apa, seperti mana korang tahu kripto kan, dunia digital. Kalau korang pandai matematik, tu yang satu part, korang boleh identify algorithm semua. Yang kedua adalah, kalau korang seorang hackers, kau banyak data yang kau boleh cari dekat dalam kripto ni yang boleh bantu korang untuk make decision. So ini antara, kata apa, ini antara orang yang kedua lah. Yang pertama tadi yang matematik, selalu institution lah, yang main matematik, pecah algorithm semua sebagainya. Yang kedua adalah hackers. Alright, macam dia ni. Okay, dah selama ni tiba menyenyap, dan sekarang dia start action balik, dan memang dia untung banyak guys. $20 juta, $30 juta. Dan dia main capital memang besar lah. So ni adalah identity dia, orang biasa guys. So benda-benda macam ni lah, kata benda yang menarik minat. Kenapa cikgu minat dengan kripto ni guys? Right? Sebab matematik dia, data dia very transparent dan sebagainya. Cuma macam mana kita nak monitor dan lihat data tu dengan lebih laju guys. So zaman sekarang ni zaman di mana kita ada AI, data, teknologi memang bersepa-sepa. Jadi whoever fastest, whoever know the details, whoever have the data, they will be the winner. Alright, so upgrade yourself. Dan cikgu pun sama-sama juga, cikgu pun memang tengah upgrade cikgu punya sistem, nak lagi laju semua sebagainya. Dan guys, standby. Kalau bila market dah reda nanti, dah nak reversal apa semua, dah complete reversal, then kita kena start balik, aktif balik. Okay guys, ni sahaja sharing tentang dua jenis orang yang buat duit banyak dalam kripto. Okay, belajar tu katakan saya.